Kalau kita duduk dalam rumah misal tu, palah ngatuk laki lah kita. Palah kira-kira je, lari klik bawah mek kita. Kita lari klik. Ambil anak, tak betul, klik berak. Oh, betul hari tu laki tengok tak ada klik. Oh, tu letak rosak, dia katuk. Tahu ke tak? Dosa. Maya bear bining hok lari klik, Tuhan tak terima ibadat dia. Berapa hari dia lari klik? 5 hari tak Tuhan tak terima semaya bear dia. Ini nak ayat tak besar, tak besar. Ini ingat molek deh. Sebab itulah jaga molek. Hari ni banyak sekali. Hak ni lah hamba kata banyak di hari ni. Di antara dosa retina hak paling banyak di hari ni, salah satunya benda ni. Benda taat ni hari ni payah. Kerana terlalu bebas kita nak kita kata tak apa. Kita dalam hati kita kata tak apa. Tidak. Gimana tak ada minta dah ke abang. Khabar-khabar perak ambil motor perak dah pergi dah. Tu lelaki kata, "Mam gimana weh?" Tahu, tak ada royak apa. Allah, mam enggak teruk sungguh. Tidak. Tak ada royak. Kata lelaki banyaklah hari-hari ni banyak tadi kita. Pak kita pun tak lekat rumah. Lelaki dia tidur rumah, kita perak takut mantah. Ni ayat banyak sekali kita. Banyak. Pasal apa boleh tak jadi takut kita? Kerana dah jadi labuk dah. Jadi labuk, jadi tamada. Kita kecil kata tamada. Ni ayat. Sedangkan hukum bukan tamada. Hukum ni bukan tamada. Hukum yang ambil kira di akhirat esok. Bila tak minta izin kepada si suami. Ni ingat molek. Tu di antara Nabi royak. Ingat molek, moci-moci. Kakak semua ingat molek. Kita ada tu lelaki kena royak. Lebih-lebih lagi kita lah ni ada terosap. Kita ada handphone. Kita ada terosap. Boleh kita halu. Tu lelaki kita duk kerja di Karacakan. Tu lelaki kita duk kerja Borisat. Tu lelaki kita duk kerja di di Salaklang. Duk kerja di Iwakan apa. Tu lelaki kita duk kerja di Sun Abota. Kita bining kena halu. Assalamualaikum, be. Be. Teroyak dia. Nak tubik rumah ni, be ni. Boleh ke tak, be? Nak pergi nak start. Kerana bawel pun tak ada dah, be. Ulai-ulai pun habis dah. Ulai habis dah, be. Be beri ulai. Kita nak pergi beli ni, ulai-ulai gapo ni. Garai, gapo semua lah. Tak ada dapur nak pergi beli, be, deh. Boleh ke tak nak pergi nak ni, be? Apa kita kata, pergi, duit ada-ada tu. Kita koyak. Duit ada-ada. Ada be 500. Cukup kedak yah tu. Tahu tak apa beli dulu 500. Tak apa yah deh. Tak apa. Tak betul. Ayat tu. Tak apa lah. Patutlah kita sah lah yah. Nanti kita pergi petai esok nak pergi taning dah. Kita beli di Telubuk tu lah nak besar tu. Kita beli situ kita beli habis. Ada gapo kita beli belakang. Tak lagi lah. Terus lagi. Dia kata, bayar nak pergi, bayar. Tak lagi tu ni. Jangan kacau. Janganlah kau untuk lelaki. Janganlah kau untuk lelaki. Ini apa panggil orang jadi bining. Ingat molek. Kuat tu dosa tu. Dosa tu kuat. Tak ada kira duduk dalam hidup kita lagi. Kalau kita duduk dalam rumah misal tu. Palah ngatuk lelaki lah kita. Palah kira-kira je. Lari klik bawah mek kita. Kita lari klik. Ambil anak tak betul, klik berak. Oh, betul hari tu lelaki tengok tak ada klik. Oh, tu letak rosak, dia katuk. Tahu ke tak? Dosa. Maya bear bining hok lari klik, Tuhan tak terima ibadat dia. Berapa hari dia lari klik? 5 hari tak Tuhan tak terima semaya bear dia. Ini nak ayat tak besar, tak besar. Tuhan tak terima. Masa kita lari klik atau lelaki di rumah mek kita tu. Bila Tuhan nak terima? Bila kita klik mari serah diri kepada tu lelaki, minta maaf be, minta maaf lah be. Kita pergi seminggu ya be, minta maaf lah be, minta maaf be. Tidak, baru Tuhan terima ibadat kita. Ini besar tak besar. Apa kita tamada ya? Kita tamada balas sikit kelih lu, balas sikit kelih lu. Tak boleh. Ini nak ya. Islam masalah laki bini dia laik benar, dia halus si benar. Nak ayat atau ibu-ibu. Hari ni banyak ni.
Apa boleh hamba royak kini ni? Kerana hamba tahu Nabi royak dalam hadis, satu hadis. Dia Nabi cerita kepada Fatimah dia dengan Sayyidina Ali. Nabi kata di malam Isra' dan Mi'raj, aku pergi ziarah dalam neraka. Aku tengok orang tino lah orang ramai sekali masuk neraka. Ning no ya tu sebab-sebab. Ning sahid. Ning lah sebab hak besar sekali orang tino masuk neraka. Berapa orang hak boleh taat betul lelaki? Golek cincai. Tidak. Golek tak dengar. Hak ngaji dah tak dengar lagi. Hak tak ngaji tak kena royak. Tidak. Hak jadi ustazah dah tu tak dengar lagi. Apa telah ada jual kerpau. Ada jual lucing. Ni nak royak ni. Sebab tu kena jaga molek ni. Benda ni. Gapo-gapo kena tengok molek. Nabi kita tengok Nabi teriak. Nabi tengok orang tino duk kena azab. Hodok gatung saja tu 9, 10. Hodok gatung. Hodok biasa ring ni banyak. Berjuta-juta Nabi tengok orang tino duk jerit duk kena bakar di api. Tapi hodok tergatung Nabi tengok 9, 10 orang. Duk gatung. Kaki tak dapat tanah. Ada hodok kena bakar, ada kena duk tambak. Ada kena cocoh dengan besi. Masuk ke punggung tubik ke mulut. Ada hodok buah air panas lah tu. Ada hodok godek, ada belaka. Nabi tengok di malam Isra' dan Mi'raj. Ini peristiwa Nabi royak. Apa tu boleh orang tino ramah pada orang jatuh? Orang tino dengan orang jatuh, orang tino lebih banyak masuk neraka. Apa tengok caranya mana? Ni tak kira kata selikuh lagi. Hak selikuh. Apa hak selikuh? Duk main dengan jatuh lain. Duk dia. Allahu Akbar. Tak agak weh. Hero lembu lagi, kambing pun lepas. Hamba duduk di belakang. Allahu Akbar. Kalau dia tak pun pak orang tak mutu. Tu keadaan nak ayat. Tu sekadar tu dosa banyak dah kita. Tak kira selikuh lagi. Tak kira selikuh. Apa selikuh, tidak selikuh? Makan curi. Selikuh ni makan curi, tidak? Lelaki tak ada lek-lek dia main dengan jantan lain lagi. Tu selikuh ke panggil? Dia selikuh. Lelaki ada, tapi dia main lap-lap dengan jantan lain lagi. Dia berzina dengan jantan lain lagi. Hak Nabi tengok dalam malam Isra' Mi'raj. Dia jatuh dengan apa? Dia jatuh di kopek. Orang tino dia jatuh dengan besi tajam 2 putung noneng. Tubik darah terak ceruk kopek ni. Dia godel lagi, dia bakar lagi. Nabi tanya Geno Jibril ni. Inilah orang tino suka selikuh dengan jantan. Tu nak ayat. Suka selikuh dengan jantan. Tu lelaki dah ada ni makan curi lagi. Hani banyak mana hok pesen ni. Hari ni banyak sekali nak ayat kata. Pining orang turut tu lelaki orang. Pining orang turut jantan orang ayat. Tu hari ni ada terosak ni, ada menatan ni. Ni ada menatan ni sutin ayat ni. Ni ayat. Pukul 1, pukul 2 dia main lagi. Pining tu duk main dengan jantan mana tak tahulah. Tu lelaki tak agak dah klik gaji tu. Tidur mulut dia tenganga dah. Tapi bini dah halu menatan mana tak tahu. Engkau terosak sutis seorang. Bini dia main. Mak kan dia tengok Facebook dah. Dia main jantan. Jangan ya. Orang kena je ke ya lah. Tak tidur lagi dengan malam. Makan kafe ke. Bini dia main jantan. Jantan ni pun tu baik. Kita kena ke dia. Orang ada tu lelaki dah. Tu lelaki dah pun kita kena juga. Lama-lama nak puk. Lama-lama nak puk dah weh dua ni. Bila serah dah. Bila lama-lama duk kecek je serah. Belum nak kecek tu tengok dulu. Boleh dah nak tengok tuai. Allah dengan suara sedap ya. Suara yang seksi yang bunyi. Kalau jatuh pun pecek lah. Puk nak lah dah. Jangan habis pun suara sedap je. Dia nampak dah kata hidung macung je. Mula dah lah. Kalau jatuh pun nak tengok lah. Kita pun nak tengok juga. Dia ke mana. Dia pecek puk. Berapa dah.
Kita baru nak sore barulah. Oh, dah. Oh, bahasa sesat dah. Kalau nikah kita dua dulu dah gitu dah. Oh, kita pun tak kenal gitu dah. Jadi pasal nak jumpa kali. Lepas tu hak jatuh tu jangok pada tok laki kita terus. Tok laki kita isak rokok tau. Ada colek buruk suti. Itulah duk pergi cari kayu kat lautan. Oh, ibu kaki tu belok dah tok laki kita. Ada kecek dengan kita lah, ada Toyota Riwo. Orang nampak cuci hidung macung je. Ada kedai rocek, ada apa siap. Itulah mula nak puk. Pas dia nak puk, tak nak royak dah lah. Dia nak puk, royak puk lah. Kelik tak kelik, yak segedung lah rambut tu. Hanya sugung di peraik, naik sugung di peraik bilicik. Ni nak ayat tu. Ni apa panggil selikuh. Makai curi. Ni nak ayat tu. Banyak di antara orang Tino nak ayat tu. Tapi Nabi royak dah. Bila Nabi royak ke sahabat ramai-ramai kata dalam neraka ni orang Tino ramai sekali pada orang jatuh. Orang jatuh ada juga tapi tak ramai seperti orang Tino. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, sebab apa boleh orang Tino masuk neraka banyak pada orang jatuh? Nabi pun dia royak. Royak ke sahabat pada hari itu. Nabi kata kena. Nabi kata orang Tino sebab dia masuk neraka ramai ni pada orang jatuh. Nabi kata al-famu wal faraj. Sebab mulut dan sebab kemaluan. Tengok Nabi royak. Sebab mulut dan kemaluan. Orang Tino dia salah sekali mulut. Mulut lah bahaya orang Tino. Allahu Akbar. Kita tengok hari ni mulut. Mulut hari ni orang Tino lagu mana? Allah, pok-pek, tok-cik. Ya Allahu Akbar. Dah kena jihad mengupak juga sampai gelap. Hak bahasa jihad belaga orang juga. Duk dia. Tu no ayat tu. Hak bahasa jihad berkecek juga tak putih gaduh.